Jadi yang membimbangkan sekarang ini adalah kes komersial. Di mana kita tengok kes komersial ni telah meningkat hampir 100%. Lebih kurang 100% daripada 1095 kes 2024 kepada 2010 kes pada tahun 2025. Iaitu 915 kes meningkat. Hampir 100% berbanding tahun sebelum. Masalah komersial ni. Kerugian sangat besar. Kerugian sangat besar. Kita tengok di sini, kalau tahun lepas tu rugi sebanyak 50 juta. 50 juta. Di Kelantan saja. 50 juta. Dengan 2000 kes tadi, 2010 kes tadi. Mungkin adalah masalah waktu jumlah yang besar. Kalau dia kena, nilai dia besar. Sama dengan pelaburan. Inilah nilai-nilai yang besar. Melabur yang tak berpasan. Kan? Bila kita ada melabur dalam talian ni, yang baru nak kenal ni. Mula-mula dia bagi dulu. Kita melabur 1000, dia bagi 300. Dia bagi dulu sebulan pertama. Lepas tu up lagi. Up 5,000. Dia bagi 1,000. Contoh. Up lagi 10,000. Dia bagi 2,000. Pak, dia kerak lain habis kita. Lepas tu kena. Dia tambah lagi kena. Dia itulah selalu pendekatan yang digunakan oleh MO, yang digunakan oleh scammer ni. Jadi kalau macam beli online ni, FB yang saya banyak cakap. Terus FB ni 80%. Kalau beli online ni melalui FB. Memang kedua dia. Bukan kalau Shopee tu ada sikit-sikit kan. Jadi kalau FB ni memang 80% tipu pembelian online dia melalui FB. FB. Sebab dia tekan link. FB ni dia tekan link. Ada bagi link, you tekan, habis. Justru masuk akaun lah, benda macam-macam lah. Maklumat data dia kena bagi kan. Pelaburan kita kerugian dia 12.46 juta. Tahun ini saja. Dalam pelaburan yang tak wujud. Kerja sambilan pun sama, kerja sambilan. Dia nak cari kerja, tapi dia bayar duit dulu. Dia pelik. Dia nak cari kerja, dia nak minta kerja. Tak. Orang suruh bagi duit dulu, dia bagi dulu. Ni saya pun tak. Kena brain. Ada. Kan? Nak modal dulu dan sebagainya. Yang ni perlu pada kesedaran masyarakat. Apabila kena tipu terus cepat-cepat lapor pada 997, talian 997 ni, NFRC ya. Untuk kita punya cepat-cepat lapor ke sana agar boleh kita sekat akaun tadi, blok akaun, boleh dapat duit balik lah. Kalau dia lambat, habis. Skema terlalu cepat, terlalu pantas. Dia within second dia dah 2, 3, 4, 5 lapis dia transfer duit dia. Jadi kalau doktor kita nak masyarakat terus lapor segera dengan apa tu NFRC tadi bahawa 997 untuk dapatkan semula duit tadi yang kena scam. Ada. Daripada saya bawa balik daripada Kuala Lumpur Pemberangan dalam update lagi, tapi sikit lah, sangat sedikit lah, ingat dalam berapa persen? 40% adalah boleh dapat balik.